Nak dengar satu cerita tak? Disebabkan takut dibunuh adiknya, Raja Sri Lanka buat istana atas batu gergasi ni. Ceritanya macam ni. Kashyapa ni anak sulung raja, tapi mak dia ialah gundik istana. Jadi ayahnya lebih memilih untuk menabalkan adiknya yang beribukan permaisuri. Faham kan? Disebabkan terlampau marah, Kashyapa tu bunuh ayahnya sendiri. Dan Kashyapa ni tak berseorangan, sebab dibantu juga oleh pembesar-pembesar istana yang menyokong dia. Jadi larilah adiknya yang sepatutnya jadi raja tu ke India. Dan adiknya lama juga tinggal kat India tu, sampai boleh kumpul ribuan tentera. Jadi disebabkan takut diserang oleh adiknya, Kashyapa pun bina istana atas batu gergasi ni. Tapi orang tak kisah sangatlah pasal cerita tu. Yelah, biasalah kan anak raja bergaduh. Yang orang kagum macam mana dia buat istana ni. Dan ini sebenarnya dah tak ada istananya tau. Hanya tinggal tapak je. Tapi kolam tu masih jelas kelihatan. Dan nak tahu tak apa yang orang paling kagum antara semua ni? Korang tahu tak apa dia? Okey, cuba tengok balik pada kolam tu. Cuba bayangkan, air dari bawah naik ke atas tanpa menggunakan pam. Lepas tu dibina 1,500 tahun yang dulu dan masih lagi berfungsi. Itu yang hebatnya. Dan tempat ini telah diiktiraf sebagai salah satu dari tapak warisan dunia yang harus dijaga. Bukan kerana kisah pergaduhan tu tapi hasil dari kejuruteraan genius orang zaman dahulu. Pendek kata, kalau manusia tu terdesak, macam-macam benda yang manusia boleh lakukan dan ciptakan